Jadi apabila dia mimpi, cahaya tu dia pergi menyendiri naik gua Hira beberapa hari. Lepas tu kalau orang naik gua Hira, dia akan nampak keseluruhan tempat tinggi Mekah tu. Kan ada Kaabah, seolah-olah Nabi duduk healing kat situ, tengok dia daripada jauh. Sekarang ni dekat Mekah orang buat trip naik ke Jabal Khaddamah. Jabal Khaddamah tu dia tak jauh sangat daripada Masjid Haram tu, tapi nampak lah, dengar suara. Banyak orang bergambar lah, macam-macam lah sekarang ni. Okey. Lepas tu Nabi masa dia naik kat gua tu jauh tau, beberapa hari, tapi dia bawa apa? Dia bawa bekal. Habis bekal tu, turun balik. Masa tu dia dah kahwin dengan Khadijah. Dia seolah-olah, ingat masa ni Nabi belum dapat lagi Islam. Nabi tak tahu apa tu iman Islam. Nabi tak dapat lagi. Okey, cuma cara orang dulu kalau dia nak bertapa, menyendiri kat mana? Gua kan. Dulu macam tu konsep dia. Jadi balik jumpa Khadijah. Okey, naik balik semula. Sampai tiba-tiba duduk seorang kat situ, datang Jibril alaihi salam. Datang Jibril menyerupai manusia. Terkejut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat ni dia seorang dalam gua tu. Lepas tu Jibril minta Nabi SAW baca. Iqra, bacalah. Sedangkan kita belajar, Nabi SAW tidak mampu membaca dan tidak boleh menulis. Tiba-tiba suruh baca. Dah lah orang asing, suruh baca pula. Nak baca apa? Kali pertama tak dapat baca, Nabi SAW dipeluk, orang tu peluk Nabi. Jibril peluk Nabi. Nabi tak tahu itu adalah tak, dia menyerupai manusia. Kerana natural original dapat tengok malaikat Jibril yang ada 600 sayap dua kali je. Kali pertama Isra' Mi'raj, kali kedua nanti sebelum turunnya surah Al-Muzammil. Okay. So dia peluk Nabi. Dia peluk Nabi, lepas tu dia lepaskan. Baca lagi. Nabi kata, aku tak boleh nak baca. Lepas tu dia peluk Nabi sampai 3 kali. So kalau orang tak boleh baca, peluk dia. Baca lah. Baca abang, baca. Okey, lepaskan. Lepas tu barulah Jibril perintah suruh baca ayat 1, 2, 3, 4 sampai 5 surah Al-Alaq. Iqra, tu yang ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab ayat Quran tu di bahasa Arab. Jadi Nabi fahamlah 1 hingga 5 tu pasal apa. Okey. Kemudian lepas hilang lelaki tadi tu, malaikat Jibril tadi, maka Nabi balik dalam keadaan ketakutan. Dia balik jumpa siapa? Lelaki ni balik lagi takut. Jumpa isteri lagi menakutkan. Tak adalah, gurau je. Dia balik jumpa isteri dia, Khadijah binti Khuwailid, minta selimutkan saya, zammiluni. So tengok suami ketakutan, selimut dia. Ini dalam psikologi macam mana nak memujuk. Tu dia ada kaedah dia lah. Lepas tu kan panjang cerita kan. Lepas tu Khadijah pujuk Nabi. Kenapa? Nabi cerita apa yang berlaku, Nabi bagi motivasi kan. Lepas tu Khadijah radhiyallahu anha bercadang nak bawa isu Nabi ni yang Nabi cerita tu, jumpa dengan Waraqah bin Naufal Abdul Uzza. Dia ni macam ada hubungan saudara lah dengan Khadijah, tapi dia ahlul kitab. Dia ni mahir sebagai ahlul kitab. Okay. Waraqah bin Naufal Abdul Uzza. Jadi Waraqah ni pun lepas Khadijah cerita balik semula apa yang Nabi cerita tu, Waraqah kata apa? Masa tu umurnya dah tua. Dia cakap, kalaulah aku panjang umur, kan, tentu aku akan
bantu Nabi SAW. Sebab dia tahu ciri-ciri yang Nabi cerita tu adalah Nabi ni bakal jadi seorang Rasul. Okey, tapi tak sempat. Akhirnya Waraqah meninggal. Okey, lepas daripada kes itu, 5 ayat tadi, wahyu terputus kejap. Ingat tak waktu kita belajar surah Al-Duha tahun lepas? Tahun lepas bila Ingat tak waktu kita surah Al-Duha yang Nabi tunggu-tunggu wahyu kan? Dia sebenarnya wahyu terputus beberapa kali. Yang pertama terputus maksudnya berhenti sekejap setelah 5 ayat tu. Lepas tu Jibril tak muncul-muncul. Sebab ni dipanggil apa? Para ulama hadis mereka ulas kenapa Jibril dah tak datang dah lepas tu. Sebenarnya Allah nak bagi masa nak tengok Nabi ni dia suka tak nak jumpa Jibril. Dia tunggu lagi tak wahyu Quran tu. So Nabi tengok mana dia. Tu yang dia terkejut. Dia nampak Jibril yang original tu duduk tutup bumi dengan langit tu, 600 sayap tu. So dia balik minta selimut kali kedua dekat Khadijah tu. Tu ceritanya. Jadi pendekkan cerita ni ada dekat riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas secara umum. Ni maklumat ni ada dalam hadis. Dia cerita dia tak ada ayat Al-Quran. Okey, ini contoh kat mana Nabi boleh naik Gua Hira tu. Tahu kan rumah Nabi kat mana? Kalau saya dekat Mekah, tahu tak rumah Nabi ni selalu orang tunjuk kat mana? Kalau rumah Khadijah, ingat tak rumah Khadijah kat mana? Yang dia dekat WC6 tu, kalau orang kata pustakaan sekarang ni, pustakaan dekat Mekah tu, itu adalah dikatakan tempat Nabi lahir. Tapi rumah Khadijah, dia ada satu, kalau kita keluar daripada pintu Sa'i, balik habis Sa'i, kita nak keluar, nak jalan tu, kita akan jumpa rumah Khadijah yang dia letak kot, dia letak marma dia kecil. Lepas tu dia letak macam yang apa tu? Kon kon tu dia kepung lah. Dekat dengan WC6. Dia katakan WC tu rumah Abu Lahab. Dia jadikan tandas. Wallahu ta'ala alam. Okey. Jadi Nabi naik tu ke Gua Hira ikut jalan macam ni. Padahal sekarang ni kita dah boleh ikut jalan yang dia buat trek lah. Okey, kalau ikut dia macam ni. Pada rumah dia naik. Bayangkan jauh tak? Bukit. Kita nak naik tangga tingkat 2 ni pun dah tak larat dah. Masa ni umur Nabi berapa tahun? 40 lah. 40 larat lagi kan. Naik Gua Hira. Berapa hari lepas tu balik, ambil balik bekal. Naik balik. Tu dia panggil Gua Hira. Tapi Gua Hira ni dia tak adalah kelebihan nak naik kena solat. Setengah orang ni dia banyak buat benda khurafat dekat Gua Hira tu. Sebab gua dia sangat kecil je macam ni. Okey? So kat situlah Nabi dapat wahyu. Okey. Maknanya wahyu Nabi pertama adalah mimpi. Apa sebab dia? Hikmah dia supaya dia menjadi latihan untuk Nabi terima wahyu ketika sedar nanti. Sedar ni maksudnya dia ada banyak cara Nabi dapat wahyu Quran tu. Okey, antaranya kita tengok. Antaranya bentuk wahyu dapat ni pada Rasul dan para Nabi, mimpi yang benar. Tadi kita ceritalah. Yang kedua, kadang-kadang berbincang terus direct dengan Allah Ta'ala. Tak perlu ada perantaran malaikat. Macam kisah apa? Musa, Isra' Mi'raj Nabi kan dapat perintah solat. Terus dapat perintah solat. Kadang-kadang wahyu tu masuk terus ke dalam hati. Kadang-kadang nombor 4 melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan ini yang banyak lah. Tapi waktu malaikat Jibril datang sampaikan wahyu, hatta bukan kepada Nabi pun, Nabi-Nabi lain pun, kebanyakannya para malaikat turun berbentuk manusia. Menyerupai manusia. Okey? Faham kan? Perantara malaikat Jibril.
Kadang-kadang datang rupa yang asal lah, rupa asal bersayap, tapi 2 kali je pernah. Lepas tu menyerupai manusia ni yang biasa ni yang banyak. Tapi kadang-kadang Nabi juga mendengar cara wahyu tu seperti bunyi rantai yang digesek di batu. Okey. Kadang-kadang Nabi dapat wahyu ni didengar macam bunyi lebah, kekawanan lebah. Cuba sikit bunyi lebah sikit. Yalah, macam wahyu dah dapat dah tu. Mungkin wahyu kan. Tu kadang-kadang. Kadang-kadang para sahabat tahu Nabi ni dia wahyu sedang turun. Masa tu musim sejuk tapi berpeluh-peluh Nabi. Dan kadang-kadang waktu Nabi naik kenderaan, tunggangannya menderum. Tu tak menderum. Macam kita naik kereta, macam dia macam nak apa? Macam nak tu lah. Dia macam bunyi dia macam kita macam bunyi macam nak tekan enjin. Tiba-tiba kenderaan dia macam kenapa macam ni? Kadang-kadang para sahabat ni waktu kalau Nabi duduk bersila kena dekat para sahabat tu, kenapa berat sangat para Nabi ni? Rasa sampai nak pecah para sahabat. Maknanya wahyu sedang turun. Dan kadang-kadang dia boleh nampak wajah Nabi berubah. Lepas tu kadang-kadang Nabi pernah tunduk kepala dan Nabi pernah angkat kepala. Ingat tak kisah kita belajar surah Al-Kawthar dulu? Ingat tak? Yang inna a'tainakal kautsar, yang wahyu dapat tu macam mana? Tengah-tengah bercakap, tiba Nabi macam nak tertidur. Betul Nabi angkat kepala, dia senyum. Kalau ada jemaah kita macam tu, maknanya wahyu dia tu. Dia je, betul dia senyum. Lepas tu Nabi pun beritahu dia dapat surah Al-Kawthar. Dan kadang-kadang Nabi tutup kepala tau. Wahyu dapat. Dan kadang-kadang para sahabat tengok Nabi dia baca apa tu, dia sebut apa tu, laju lidah dia. Sebab dia wahyu sampai dia kena hafal. Ini semua ada hadis lah, cuma saya tak letak lah. Hadis tu panjang berbenar hadis tu. Ni saya ringkaskan. Okey. Kita semua tahu Nabi SAW adalah seorang yang ummi. Apa maksud ummi? Tidak boleh membaca, tidak boleh melihat. Ni kita telah terangkan sebelum ni dekat surah Al-Bayyinah. Contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 157. Dalam kitab Taurat dan kitab Injil memang bagi tahu Nabi ini adalah An-Nabiyyal Ummi. Nabi seorang Rasul yang ummi. Okey, begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 113. Yang Nabi SAW ni dia tak pernah tahu pun tentang Quran, tentang kenabian kalau bukan Allah yang bagi tahu kan. Asalnya Nabi tak tahu. Okeylah. Okey, kita teruskan dengan ayat nombor 1. Kenapa 2 kali ni? Minta maaf, ni patutnya tak ada. Okay, ayat 1. Ayat 1 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra maknanya perintah, bacalah. Bismi dengan nama, rabbika rabb kamu. Rabb dekat situ kita kekalkan penyebutan rabb kerana rabbu tu dia bermaksud apa? Pencipta, pemilik, pentadbir. Rabb tu adalah pencipta, pemilik, pentadbir. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Bayangkan Nabi sebelum ni tak pernah dapat wahyu Quran. Datang malaikat Jibril suruh baca, sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya ayat yang paling awal Nabi dapat perintah apa? Baca. Maknanya Quran ini memang kena baca. Lepas tu nak baca tu mesti diiringi dengan apa?
menyebut nama Allah. Tu yang ada konsep baca Bismillahirrahmanirrahim lah, Bismillah lah. Tapi kenapa kena sebut nama Allah tu? Kerana Allah tu yang telah menciptakan. Maknanya Nabi dapat maklumat awal tentang Allah. Allah tu satu-satunya Tuhan dan Tuhan itu yang telah menciptakan. Tapi orang kampung dia sembah apa? Minta tolong siapa? Patung-patung berhala. Sedangkan patung berhala tu orang yang ciptakan. Orang yang buat. Tapi diorang pergi menyembah yang dicipta. Bukan itulah maklumat awal yang Nabi dapat. Jadi daripada perintah baca tu sebenarnya boleh juga merujuk kepada ilmu. Di sebalik perintah baca, sebab melalui baca dapat ilmu. Maknanya kalau baca Quran dapat ilmu apa? Ilmu dalam Al-Quran. Kan? Okey. Ilmu apa yang besar yang perlu kita tahu? Ilmu kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Namanya dan sifatnya. Okey. Nama dan sifat Allah yang utama yang Nabi kena kenal, yang menciptakan. Kena pegang dulu. Itu dalil yang paling utama sekali kenapa Allah itu memang satu-satunya Tuhan. Layak dipanggil Tuhan. Kerana dia pencipta. Okey. Sumber ilmu pengetahuan yang paling utama adalah Al-Quran. Okey. Ada ayat lain yang Allah kata Allah ni pencipta, kena tengok dalam surah Az-Zumar ayat nombor 62 lah. Allahu khaliqu kulli syai'in. Ataupun dalam suratul Nahli ayat nombor 17. Afaman yakhluq kaman la yakhluq. Adakah Allah yang menciptakan semua itu sama macam makhluk-makhluk yang tak boleh menciptakan? Okey. Allah yang telah menciptakan. Okey. Verb telah menciptakan. Kalau nouns apa? Kalau nouns dia, kalau Allah tu yang menciptakan, kalau nama Allah pencipta lah. Betul. Kata kerja mencipta. Maksudnya mesti pencipta. Pencipta tu apa nama pencipta tu? Al-Khaliqu ataupun Al-Khallaqu. Al-Khaliqu ataupun Al-Khallaqu. Ini nama Allah yang mulia. Okey, jelas? Al-Khaliqu sebut. Ataupun Al-Khallaqu. Okey, Maha Pencipta. Okey. Allah ni dia cipta apa? Semua. Maksud dia, siapa yang tak diciptakan? Allah lah. Sebab dia dia wujud tanpa ada permulaan. Dia kekal sampai bila-bila. Kan? Jadi selain Allah, makhluk. Maksudnya selain Allah, dia panggil yang kena cipta. Kita kan belajar kata kerja, fa'il, lepas tu buat fi'il, buat perangai. Jadi okey, pencipta Allah menciptakan perbuatan. Yang dicipta dia panggil apa? Maf'ul bih lah. Yang kena cipta. Yang kena cipta tu yang bahasa Arab kita pun guna makhluk. Kita buat makhluk kan. Apa ni kena sebut khas sikit, makhluk.
Makhluk merujuk yang kena cipta. Siapa pencipta? Allah. Siapa yang kena, apa yang kena cipta tu selain Allah? Sebutkan apa makhluk? Semua. Masa makhluk Allah. Selain Allah? Semua. Nasib kita makhluk tak? Ya. Semua. Rupa-rupanya yang menjadikan alam ni adalah Allah. Yang jalankan alam ni Allah. Perasaan kita makhluk tak? Perasaan makhluk. Orang jahat tu makhluk tak? Makhluk. Maknanya kalau ikut asalnya, Allah ni dialah pencipta segala-galanya. Dia mencipta orang baik, dia pun cipta orang jahat. Dia cipta manusia, dia juga mencipta iblis. Maknanya buruk dan baik adalah datang dari Allah. Cuma adab kita, apabila kita nak kaitkan dengan Allah, kita kait yang baik-baik lah. Tapi pada asalnya, Allah yang ciptakan. Nasib kita makhluk tak? Mati tu makhluk tak? Ya. Waktu kalau kita mengaji di hari akhirat, nanti mati tu dia akan disembelih. Mati nyawa kita, roh makhluk tak? Makhluk. Nanti apabila orang dah masuk syurga, ada orang masuk neraka dan syurga, Allah nak pastikan lepas ni tak ada lagi ahli neraka yang mati, tak ada lagi manusia yang mati. Mati tu dibawa datang. So mati tu disembelih. Habislah mati tu. Faham tak? Sebab dia makhluk. Sebab tu kurang tepat kalau kita kata biarlah masa menentukan. Betul tak? Masa tu makhluk. Sepatutnya siapa yang menentukan? Ya, sepatutnya ayat yang tepat, biarlah Allah yang menentukan. Bukan masa yang menentukan. Sebab dia makhluk. Jadi kalau kita belajar takdir, semuanya Allah yang cipta. Jadi kalau faham Allah tu pencipta, kita akan lalui hidup ini dengan tenang. Tak boleh jugalah. Banyak yang cakap senang kita ni kan, tapi tak tenang kita. Tiap-tiap minggu pergi kelas mengaji Quran, kena musibah kita tak tenang. Yalah, tapi kita belajar sekurang-kurangnya Allah yang cipta aku susah. Allah yang cipta musibah ni. Allah yang cipta masalah ni. Allah yang cipta ni. Sebab Allah tu pencipta. Tapi kenapa dia cipta jahat? Kenapa dia cipta neraka? Kenapa dia cipta iblis? Kan iblis tu musuh manusia. Betul tak? Kenapa diciptakan adanya Donald Trump? Sebab dia lah minyak kita naik ini, contoh lah kan. Kenapa? Itu yang kena guna nama Allah yang lain, Al-Hakim pula. Betul, nama Allah ni dia tak boleh ambil satu, gabung. Kita kata, kenapa Allah tu cipta neraka, sedangkan neraka ni untuk jahat? Allah tu maha bijaksana. Dia ada sebab kenapa dia cipta neraka. Kenapa dia cipta ada orang seperti Israel tu? Kan dia jahat. Allah boleh tak matikan neraka tu? Boleh. Kerana ada hikmah kenapa Allah wujudkan watak orang yang macam tu. Jadi hujungnya kalau kita bincang hidup ni pusing lah macam mana pun, dia kembali kepada siapa yang jalankan, siapa yang aturkan, siapa yang buat. Jadi sekurang-kurangnya kita menerimalah keadaan diri kita. Betul tak? Allah yang menciptakan. Kalau kita geram saya kat anak kita, Allah ciptakan mak ni dapat anak macam kau tu. Contoh kan. Hujung dia akan pergi kembali kepada Allah. Buat tu apa-apa pun balik pada dia.
Sebab dia bercerita bagi segala sesuatu. Dia ciptakan duit, dia ciptakan apa, semua dia. Okay, sebab tu sangat perlu mengenal Allah. Tu yang Nabi belajar awal-awal lagi. Ayat pertama dapat, Muhammad, kau kena ingat, kau kena baca Quran. Quran tu sumber ilmu. Kau mesti kena sebut nama Allah, kerana Allah tu dia pencipta bagi segala-galanya. So itu maklumat paling awal Nabi belajar. Jadi sepatutnya anak-anak kita ni selibih dia belajar apa? 5 ayat pertama ni, supaya dia kenal Allah dia. Okey ya? Kita lanjutkan lagi. Ni saya tinggalkanlah. Kita ambil poin penting. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada maklumat kenapa perlu disebut baca tapi kena iring sebut nama Allah. Nama Allah tu bismillah lah. Tapi kat situ dia tak guna Allah. Dia tak kata Iqra' bismillah. Dia guna Iqra' bismi Rabbi. Kerana apa? Kerana saya lanjutkan lagi boleh? Setakat ni boleh ikut tak? Boleh kan? Okey. Sejuk ke? Tak, Alhamdulillah. Okey. Okey. Okey ya. Siapa Tuhan? Allah. Kenapa Allah tu jadi Allah? Kenapa Tuhan tu Allah? Mesti ada sebab kan? Sebab kerana Tuhan tu Rabbu. Faham tak? Kerana Rabbu ni maksud dia apa? Dia adalah pencipta secara umum, maksud dia pemilik, pengurus, pentadbir alam, pengatur alam. Sebab itu, disebabkan Allah ni lah yang buat benda ni, maka dia layak jadi pehedok. Pembiru tak nampak? Pemerah? Okey. Dia biasanya kalau sebut Allah, dia dikaitkan dengan penyembahan. Sembah. Tapi kalau sebut Rabbu, lebih merujuk kepada konsep ketuanan. Tuanan ataupun Rabbu ni dia kalau bahasa Arab maknanya tuan. Ataupun konsep dia lebih kepada nak menunjuk kepada dia nak menunjuk macam pada kekuasaan ataupun nak menunjuk kepada ketuhanan. Bolehlah. Ketuhanan. Sebab tu kita baca Fatihah. Kenapa Allah tu layak dipuji? Kerana dia Rabbil, kan? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah kerana dia macam tu. Jadi maksud dia jangan pening-pening. Pening ni bagus. Dia ada apa? Peningkatan. Kenapa tak sebut Iqra' bismillah? Kerana Nabi belum lagi dapat kenal Allah tu secara panjang lebar. Cuma Nabi tahu Tuhan tu adalah Allah. Okey, tapi tak dikenalkan dulu konsep Allah tu, sebab Allah tu lebih kepada persembahan, penyembahan, peribadahan. Tapi diterangkan paling awal sekali, Tuhan kau ni dia Rabb. Tu yang dipanggil Rabbika. Rabb kamu. Boleh ya? Jelas? Alright. Okey. Sekarang ni, mari kita dapatkan sedikit maklumat. Kenapa Nabi perlu baca diiringi dengan menyebut nama Tuhan? Kenapa? Nombor satu, supaya apa? Okey. Supaya
Okey, bukan. Maksudnya nombor satu ni, nombor satu hikmah dia bukan sekadar baca Quran ya. Tapi apa jua pekerjaan, kita mulakan dengan menyebut nama Allah. Kita tak sebutlah kita nak makan Bismi Rabbika. Kita sebut Bismillah lah. Tapi mula-mula Nabi, mula-mula dulu memang disuruh sebut dengan nama Tuhanmu. Maknanya akhirnya Bismillah lah. Okay, yang kedua, kenapa? Kerana daripada menyebut Bismillah, kita memohon bantuan Allah untuk maksudnya kenapa ada Bismillah dengan nama Tuhan? Kenapa perlu ada dengan nama Tuhan? Kerana setiap pekerjaan mesti kena dapat bantuan Allah. Okey. Hikmah yang ketiga, kenapa kena baca Quran kena mula diiringi dengan Bismillah? Nak membawa erti orang itu baca Quran semata-mata kerana Allah. Kenapa perlu baca dengan Bismillah? Kerana nak dapat keberkatan. Sebab kita mulakan dengan Bismillah. Okey. Dah mengajikan surah Al-Fatihah Tadabbur surah Fatihah belum? Fatihah belum? Kita dah khatam kan? An-Nas habis dah khatam. Okey. Fatihah belum lagi belum tadabbur lagi Okey, tak apa. Ini ibu-ibu ambil ya. Ini jawapan dia adalah ini di antara sebab kenapa faedah menyebut nama Allah dalam permulaan buat aktiviti, baca Quran ke apa pun, khususnya ketika baca untuk apa? Untuk ni lah kita sebutkan tu. Okey ya, jelas. Okey. Sekarang kita sambung lagi. Okey. Kenapa tak digunakan nama Allah, digunakan nama Rabbu? Kerana pada asalnya, ni bahasa Arab ni, Quran tu kan bahasa Arab kan? Pada asalnya makna Rabbu ni makna dia Tuan yang ditaati, yang bermaksud yang membaiki sesuatu, pemilik sesuatu. Ini bahasa Arab, Rabbu tu makna dia yang ni. Tapi istilah dia yang mudah nak faham, kalau sebut Rabbu ni lah, yang mengatur, mentadbir, memelihara, menjaga. Itulah nama Rabbu. Rasanya macam dah diterangkan dekat surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq, rabbin nas. Tapi dah lama berbenur dah. Betul tak? Jadi perlu diulang. Alright. Rabbu tadi boleh kita letakkan dia di bawah tajuk rububiyah bagi Allah. Inilah penerangan dia. Maksud dia, kalau orang tanyalah, kenapa Nabi SAW ni dia tak diajar sebut Bismillah, tapi diajar sebut dengan nama Rabbu, Bismi Rabbu? Kerana Rabbu itu membawa erti ini. Allah pencipta semua makhluk. Dialah satu-satunya yang mentadbir, mengaturkan. Seolah-olah Allah nak kata, Muhammad, engkau ada Tuhan. Tuhan itulah yang jaga engkau. Tuhan itulah yang jaga alam ini. Tuhan itulah yang jagakan alam ni. Itu pengenalan awal Nabi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada huruf Ka? Selepas Rabbi, kenapa ada Ka? Ka tu kamu. Supaya Allah nak hibur Nabi bahawa Nabi ada Tuhan sentiasa bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk ayat pertama. Ayat pertama, pengajaran di nombor 1 membaca adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh, jangan kita kata hobi. Kita kena kata perintah. Sebab Iqra kan perintah. Apa hobi anda? Membaca. Lepas ni tak.
membaca bukan lagi hobi. Dia kena baca. Walaupun bukanlah wajib macam hukum solat tu, tapi dia perintah dari Allah. Okey. Yang kedua, membaca adalah kunci kepada nak dapat ilmu. Betul tak? Cuma sama sekali kalau baca sikit dah ngantuk lah. Baca, betul tak? Cepat. Buku tu tengok kita. Tapi kalau kecil-kecil tulisan tu kan, ya Allah, nak baca panjangnya. Yang ketiga, pelajaran ketiga, sumber bacaan yang paling besar dan utama adalah Al-Quran. Kalau orang tanya, nak kena baca apa? Bacalah Quran. Quran adalah sumber ilmu. Pelajaran nombor 4, daripada Allah perintah sebut nama Tuhan tadi, pelajaran dia permulaan nak buat sesuatu pekerjaan, sebut nama Allah. Kalau kita baca bismillah lah. Okey. Nombor 5, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang pemelihara dan bertadbir sekalian alam. Pelajaran nombor 6, Allah itu juga adalah Tuhan pencipta bagi segala nombor 6 ni kita ambil yang allazi khalaqa. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Kalau yang ni rabbika, Tuhan kamu. Jadi janganlah bimbang. Ia akan jaga alam ini Allah. Ia akan aturkan alam ini adalah Allah. Alright, selesailah ayat yang pertama secara ringkas. Okay. Jadi itulah ayat paling awal Nabi terima dalam hidup dia. Sebab tu Nabi pegang ayat tu, dia faham. Lepas ni dia nak teruskan kehidupan dia faham ayat nombor 1 tu. Kita pergi ayat nombor 2. Ayat yang kedua, Allah menyebutkan satu-satunya contoh makhluk yang dia ciptakan. Siapa dia? Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan insan daripada apa? Min 'alaq, segumpal darah. Kenapa dia tak sebut jin? Kenapa dia tak sebut malaikat? Dan kan jin pun makhluk, malaikat pun makhluk. Nak menunjukkan keistimewaan manusia. Ingat lagi surah Tin? Manusia ni istimewa tak Allah cipta? Fi ahsani taqwim. Tapi ada tak manusia yang dia jatuh serendah-rendah martabat? Fi asfalasa fini. Nanti kita belajarlah. Tapi Allah punya makhluk ni dalam banyak-banyak makhluk. Kenapa dia sebut dia ciptakan manusia? Nak menonjolkan keistimewaan manusia. Dari segumpal darah. Kenapa tak sebut daripada air mani? Kenapa sebut darah? Kerana biasanya biologi manusia dia akan maknanya fasa yang penting air mani lah. Tapi air mani kan belum pasti jadi janin. Dia akan mula daripada darah. Bukan bermaksud Allah nak menafikan manusia daripada air mani, tapi Allah nak ceritakan kepentingan darah tu pada manusia tu. Tapi Nabi faham tak waktu Jibril sampaikan ayat tu daripada darah? Tapi Nabi pernah tengok darah tak? Pernah lah. Sebab Nabi dah belajar ayat 1 apa? Pencipta kau adalah Allah. Allah ciptakan manusia daripada mana? Daripada darah. Okey, mari kita tengok. Dalam ayat tadi kan, Allah guna khalaqa. Tapi dalam Quran kadang-kadang menjadikan boleh guna ja'ala. Bariskan ja'ala, khalaqa, ja'ala. Apa beza antara khalaqa dengan ja'ala? Kalau Allah guna khalaqa, dia lebih nak menekankan keagungan dan kehebatan ciptaan dia tu. Tapi kalau guna ja'ala, nak menekankan rahmat dia. Itu bedanya. Okey. Mari kita
sedikit ulang kaji fasa-fasa kejadian manusia. Kejadian manusia kita kena ambil siapa? Adam. Adam manusia pertama. Dia ada mak tak? Dia ada ayah tak? Dia ada Tuhan dia tak? Ada. Okey. Kejadian Adam 3 peringkat. Kejadian anak-anak Adam ni 3 lah. Atau kita pun macam ni lah. Kita pun macam ni. 3. Fasa air mani. Fasa yang seketul darah beku kat mana? Duduk dekat sini. Kalau orang tanya mana dapat 3 fasa ni, dia berdasarkan ayat Quran. Tengok ya. 3 fasa ni dia ambil dalam surah Al-A'raf ayat nombor 11. Nampak tak fasa 1? Saya dah warnakan dengan warna yang berbeza lah. Wallahu walaqad khalaqnakum. Kami telah menciptakan. Tu yang saya letak di nombor 1. Fasa penciptaan. Ni 3 fasa. Fasa 2, sawarnakum, membentuk rupa. Cipta, bentuk rupa. Lepas tu kalau kita gabung dengan surah Al-Hijr ayat 29, kita dapat belajar fasa membentuk tadi, sawaituhu, dan fasa wa nafakhtu, fasa tiup roh. Adam ni kisah dia macam tu. Okey. Jadi fasa air mani ni saya tinggalkan lah. Saya tak nak ceritakan. Sebab nanti ni kita akan fokus ini dekat surah Insan dengan surah Sajadah. Okey. Tapi kita nak terus kepada air selepas air. Okey, ingat tak tadi kita kata fasa manusia mula-mula adalah mani. Kalau kita gabung dengan Adam, dia ada fasa tanah baru naik tu. Tapi yang ini kita tak nak cerita kerana darah, seketul darah tu duduk dekat sini. Jadi nak tahu fasa air mani tu dalam Quran ni lah. Okey, ni dia panggil istilah-istilah dia. Ni kita tinggalkan. Kan? Tapi kita nak terus pergi kepada fasa selepas nombor 4 ni, dia panggil nutfah fi qarari makin ni, dia masuk lagi 4 fasa. Okey, 4 fasa ni apa? Air mani saja ada 4 fasa lah. Ni kita tinggalkan lah. Ni kita akan belajar dekat sejadah dengan insan. Sebab memang sejadah dengan insan cerita manusia daripada sulalatin min ma'in mahin. Okey. Lepas 4 fasa air mani tadi, ada 4 fasa yang berikutnya. Dipanggil alaqah, seketul darah beku. Kemudian mudghah, segumpal daging. Lepas tu al-'idham, jadikan tulang. Lepas tulang, idhamul lahma, dibalut tulang dengan daging. So yang ni saya ambil dalam jurnal apa yang saya lupa dah. Ni Allah jadikan. Ini fasa-fasa dia. Tapi belum lagi dibagi roh. Okey, maklumat ni ambil dari mana? Antaranya saya rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 lah. Okey, ini tanah. Ini fasa tanah tadi. Okey, cuba tengok bermula yang ni. Nampak tak? Alaqah. Kenapa saya kuningkan? Sini yang kait dengan surah ni. Alaqah. Lepas alaqah, mudghah. Lepas mudghah, idham. Lepas idham, lahma. Idhama lahma. Lepas tu jadi makhluk yang asing. Tengoklah saya dah warnakan dah. Yang nombor 13 tu. Lepas iman ni kan 14. Segumpal darah, seketul daging, tulang-tulang, balut tulang dengan daging. Lepas tu jadilah makhluk yang lain. Dah ada telinga, dah ada mata, dah ada kaki, dah ada tangan. Okey. Pasal tanah ni tinggalkan. Ni kita tak nak cerita. Ini kita masuk nanti dekat surah sejarah dengan insan.
Jenis-jenis tanah ni kemudian lah. Okay, sekarang mari kita bincang apa itu alaqah. Okay, alaqah 6 kali Allah disebut dalam Quran, berada pada 5 surah. Maksudnya kalau nak cari mana ayat lain yang ada sebut seketul darah beku tu, dia duduk dekat surah Haji, Mukminun, Ghafir, Qiyamah, Al-Alaq. Okay, mari kita tengok nanti apa sebenarnya alaqah tu. Dari sudut bahasa Arab yang asal, alaqah ni berbau maksud ni. Dia boleh membawa maksud lintah yang berada dalam air. Pendekatan guna kalimah alaqah. Sesuatu yang bergantung, segumpal darah beku. Kita fokus kat sini lah. Tapi alaqah ni dia boleh digunakan dalam konteks yang pelbagai. Kalimah alaqah adalah root word dia dari ain lam qaf, yang bermaksud sesuatu yang melekat dan bergantung. Tapi kita terjemah ni dalam bentuk segumpal darah. Tapi apabila orang semakin moden, dapat dia belajar, ni dia panggil apa ni? Apa tak yang bergantung tu apa? Dekat janin. Dekat tu. Itulah alaqah dia. Okey? Kita belajar sains, orang letak nama dia apa? Kalau kita gunakan mikroskop, kita akan dapat tahu apabila sperm bercantum dengan ovum. Nanti dekat surah Tariq, kita akan belajar macam mana XY masuk dekat YY tu. Perempuan dia ada apa? Dia ada XX, lelaki XY kan? Kalau yang jenis masuk SSX, dia jadi apa? Ni kita baca kat surah Tariq ni, dekat sebab dalam surah Tariq Allah cerita sumber air mani. So kita tak perlu malulah bincang pasal itu. Memang untuk kenal kita nak kenal jasa baik Allah Ta'ala tu, sebab kita kena gali ilmu biologi tu. Jadi lepas dia bercampur sperm lelaki dengan ovum perempuan, dia jadi apa? Zygote Lepas tu dia lekat dekat dinding rahim. Apabila dia dah bergantung kat dinding rahim itu menandakan tanda persenyawaan telah terjadi. So dia bentuk macam ni lah. Ni kan belum air mani lagi. Nutfah ni masih ada air mani. Akhirnya nampak macam lintah kan. Kita belajar zygote tu kan, lintah tu. Tapi waktu Nabi belajar dulu tak ada istilah zygote apa semua tu kan. Okey, jadi kalimah alaqah juga bermaksud lintah lah. Lepas tu kita tengok zygote ni macam lintah. Inilah mukjizat Al-Quran. Kalau orang kaji gunakan sains, dia akan lagi beriman dengan Quran. Okey, kita lanjutkan dengan hikmah. Tapi kita kena sambung lah. Hikmah tu minggu depan. Tidak tak nampak hikmah dia. Nanti boleh baca minggu depan kita ulang balik. Tapi kalau ada yang penggunaan istilah saya salah, tolong tegur lah. Mungkin istilah saya guna dalam sains tu salah, pronunciation saya salah, tolong betulkan. Tapi saya suka sangat sains. Memang saya suka sains. Masa saya SPM dulu, Allah takdirkan sains saya 1. Dulu kan kita pakai agregat nombor. Sekarang ni kan A++ kan. Saya suka sains. Tapi masuk matematik selalu lagi kelas. Itulah kadang-kadang Allah bagi lebih kat sini, korang kat sana. Tapi lagi belajar Quran dengan kita ada teknologi moden, kita gabung ke pentafsiran ayat dengan tafsiran moden, lagi kita rasa
kebesaran Al-Quran. Kalau orang dulu dia beriman je. Allah cakap apa? Iman. Sekarang ni mungkin orang akan kaji kan. Tambah lagi generasi Zen yang Zen Z ke apa tu, memang kena bagi dalil-dalil lain lah. Okey, ibu ayah ya, kena baca dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung minggu depan bulan Mei untuk bincang penutup ayat nombor 1. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.